Nabi SAW susah tuan-tuan dia. Nabi SAW miskin dalam dia. Nabi memilih untuk miskin. Tapi hari ini kita doa minta hindar daripada miskin. Takut miskin. Buat dakwah pun takut miskin. Dan buat dakwah pun takut miskin. Syaitan takut-takut kita dengan kemiskinan. Ini keadaan kita. Dan buat dakwah tak yakin dengan Allah. Sedangkan kita tahu orang yang buat dakwah ni wala yansurannallahu man yansur, dan pastilah siapa yang bantu agamaku, Allah kata, aku akan bantu dia. Ini janji Allah. Allah janji tak pernah mungkin tuan-tuan dia. Kita dah tahu dah, keluar dengan Allah, bantu agama Allah, buat kerja Nabi SAW, pasti Allah SWT bantu kita. Tapi kita main-main keluar jalan Allah. Ini keadaan kita. Nak keluar tak nak keluar tak apalah, bulan ni tak keluar lah, bulan depan dia keluar lah. Main-main tuan-tuan dia. Allah SWT beritahu dah, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Ketahuilah olehmu, Allah kata, sesungguhnya kehidupan dunia ni la'ibun, main-main. Bukan betul-betul main-main. Tapi kita buat dunia ni sungguh-sungguh, jadi macam sungguh-sungguh. Orang main bola, sebut dia main bola, tapi sungguh-sungguh dia buat, jadi sungguh-sungguh. Jadi Liga Malaysia, Liga Perdana Inggeris, Piala Dunia, pasal buat sungguh-sungguh, nampak macam sungguh-sungguh. Sedangkan Allah SWT itu dunia ni main-main. Yang patut sungguh-sungguh akhirat. Tapi akhirat kita buat main-main. Nak solat tak nak solat sudah. Nak keluar tak nak keluar sudah. Main-main. Yang sebenar tu akhirat tu sungguh-sungguh tuan-tuan. Bukan keluar 3 hari, aku dah patut keluar 40 hari, saya keluar 40 hari. Angkat tangan. Tuan-tuan, pengorbanan tuan-tuan tak akan nampak dekat dunia. Nak mati besok Allah SWT paparkan. Allah nampak kan. Ketika tu wallahi tuan-tuan akan menyesal. Ya Allah, kenapa dulu aku keluar 3 hari je? Kalau macam ni pahala 3 hari, aku keluar 40 hari ya Allah. Aku keluar bulan ya Allah. Aku habiskan seluruh hidup aku untuk bantu agama ya Allah. Tuan-tuan akan keluar ya Allah. Kalau tuan-tuan tahu apa sahaja yang Allah SWT nak ganjar kepada tuan-tuan. Tapi hari ini kita tak nampak. Kita rasa itu semua omong-omong kosong. Manusia memang sifat dia tuan-tuan. Apa yang dia nampak dia yakin.